Dia ni kuat syak rokok. Kita ni syak rokok bila? Dia kata masa cek-cek lagi. Rokok pelayar. Rokok pelayar tu belum pun mari. Masa zaman orang putih dulu. Siapa cleaning? Syak rokok. Tua tau. Dah pada ingat tau. Tokak pergi kedai tu tinggal tokak. Beli tokak lain pula. Minum air kedai ni tinggal tokak. Apa? Dah ingat. Dan seorang tu doktor. Dia ni doktor, memang bersih lah. Tangan nak beli ke makan, kedai basuh ni, cuci situ, cuci sini. Doktor, bukan Messi. Makan tu, makan ni, makan mana obat ada belakang. Umur 42 tahun, meninggal dunia. Muda comel datang. Paru-paru berair, molek-molek ada. Doktor ni, bila ada orang isap rokok, asap lalu dia buat gini. Nah, dia takut mati. Orang bocik ni 90 lebih gini. Tok-tok kali cik. Umur 98 meninggal dunia. Bukan kita nak suruh isap rokok tu, tidak, nak khabar. Faham? Mati ni ketentuan daripada Allah. Dia kata jangan kata kaya dak mati. Miskin mati dak. Jangan kata tua baru mati, anak dak mati dak. Budak cek mati, baru derjah satu langkah jalan langgar di bah mati. Toki dak mati lagi. Berapa? 83. Mana tu duk main dang kedak, dak balik-balik rumah. Kalau boleh rasuah berapa kita nak bayar ramuk-ramuk ni? Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ni bukan rumah ni. Ajilah, kita ajilah kita. Lama apa ya? Kita malaikat mau. Orang mana bagi rumah hamba dulu? Tanya ajilah. Malaikat mau kata tak kira rumah mana, rumah ayah jilah dulu malam ni. Saya siapa jalan tugas aja. Oh padahal mati lah kita orang ni. Mati ya, tapi kalau ajilah nak uwi kita 30,000, kita tambah 10 tahun lagi. Kita bayar tak 30,000? Ayo gutang berada kita bayar. Kalau ajilah bayar kita 30,000, kita tambah 10 tahun lagi. Ajilah kata kau ni 20 tahun nak dah. Nak panjang umur.